Okey, example terakhir untuk video ini adalah, let's say anda kena integrate ln x kuasa 2. Bila kita ada seketul sahaja macam ni, kes dia, okay, saya ulang sikit lah apa yang untuk ln. Kalau kita ada the integration of ln x sahaja, okay, ikut hierarchy Lopet, ln automatic akan jadi u. So, dv tinggal apa? dv tinggal dx sahaja. Okay, so similarly, untuk ln x kuasa 2, kalau kita guna kaedah table, okay, first macam biasalah, kita buat table dengan 3 kolom. Okay, lepas tu, kita ada ponepo kat sini. And then kita ada ln x sebagai kita punya u. Okay, kali ni kita bukan ambil ln x sahaja tau, kita ambil the whole thing. So, we have ln x kuasa 2 sebagai kita punya u. Saya rasa untuk keselamatan, saya besarkan sikit kelebaran kolom ni. And then dekat sini kita ada dv, kita ada 1. Okay, so macam saya pernah explain dekat example ln yang sebelum ni, untuk case ln punya integration by part, sekali, kalau guna formula, sekali differentiation is enough. Mana sekali je lah guna u dv minus v du tu. Atau kalau pakai table, sekali satu step integrate dengan differentiate pun sudah mencukupi. Okay, so ln x kuasa 2 ni, how do we differentiate? Okay, sebab kita tahu ln x akan jadi 1 per x kalau kita differentiate. Macam mana pula kalau kuasa 2? Okay, so untuk sebelum saya nak differentiate ln x ni, saya nak bawa awak balik kepada power rule. Kalau awak ada contohnya x square tambah 2, differentiate akan dapat 2x. Macam mana pula kalau awak ada x square tambah 2 kuasa 2? So, we will use power rule. Maknanya kuasa 2 bawa ke depan, lepas tu dalam salin balik, lepas tu kuasa 2 tu akan tolak 1, lepas tu kita differentiate dalam dia, iaitu x square plus 2, kita akan dapat 2x. Okay, lepas tu pemudahkanlah. Tak apa, saya nak tunjuk flow dia saja. So, sekarang we will apply the similar method untuk ln x kuasa 2. So, untuk ln x kuasa 2, kita akan gunakan power rule juga. So, kita akan dapat macam inilah. Ln x kuasa 2, bila kita differentiate, okay, d over dx, kita akan dapat 2 bawa depan, ln x kat dalam tu salin balik, and then 2 akan tolak 1, so jadi 1. Differentiate dalam pula. So, bila kita differentiate dalam iaitu ln x, kita akan dapat 1 per x. So, this is basically 2 ln x per x. Okay? So, kita boleh tulislah kat sini. So, kita ada 2 ln x per x. Okay? Lepas tu kat sebelah kanan yang 1 tu, kita integrate 1 dapat apa? Dapat x. So, untuk ln punya case, this is enough. Alright? So, kita akan ada arrow yang begini. Satu lagi arrow yang straight macam ni. Okay? So, kita pun selesaikan dia. Maka, the integration of ln x kuasa 2 terhadap x adalah sama dengan, so first kita akan tengok yang arrow yang pertama ni. So, kita ada positif x ln x square. So, kita ada x ln, ada lupa kurungan pula. So, x ln x square. Lepas tu kita ada minus, kan ingat kalau kita ada arrow straight, dia mesti ada integration symbol. So, kita ada symbol integration. And then kita ada 2 ln x per x darab dengan x. Lepas tu dx. So, kat sini x dengan x boleh cancel. 2 boleh bawa keluar. So, kita akan dapat x ln x kuasa 2 tolak 2. Lepas tu kita ada ln x dekat sini plus c. Tapi plus ini tak payah ada dulu pun tak apa. Sebab apa tau? Sebab untuk ln x dx ni, kita tak boleh diintegrate directly lagi. Okay, you have to use another by part untuk ln x kuasa 1. Okay, so sebab tu contoh ni macam interesting sikit. Okay, so saya akan ambil yang ini. Saya bawa ke page sebelah. So yang ini kita kena buat by part lagi sekali. Okay, IBP lagi sekali. So kita ada U and then dv dekat sini. U kita adalah ln x, maka kita punya dv adalah 1. So differentiate ln x akan dapat 1 per x. Integrate 1 akan dapat x. Okay, so kita ada ni dekat CD. So sekarang untuk ln x sahaja. Okay, untuk ln x sahaja, kita akan dapat first x ln x. Lepas
Lepas tu, arrow dia macam ni kan. Lepas tu arrow macam ni pula. So kita ada minus the integration of 1 per x darab x dx. So kita cancel x dengan x, maknanya kita differentiate 1. So kita punya ln x punya integration adalah x ln x tolak x. Okay, tambah c. So which means the whole thing yang ln x ni kita akan gantikan dengan ini. Okay, so saya highlight lah sebab nak korang nampak. Okay, maka yang jawapan akhir untuk ni lah, saya buat ke sini pula adalah sama dengan x ln x kuasa 2 tolak 2. Okay, jangan lupa ada kurungan tau, because kita ada 2 darab the whole thing ni. So kita ada darab 2 buat kurungan. So kita ada x ln x tolak x. Okay, tutup kurungan, atau nak tambah c pun boleh. Depends, korang nak buat tambah c kat dalam kurungan boleh, luar pun boleh. So saya buat letak luar lah macam ni. So kalau kita cantikkan sikit, kita akan dapat x ln x square minus 2x ln x plus 2x plus c. Okay? So ini special case yang mana korang punya by part tu buat 2 kali, tapi bukan 2 kali dalam satu table. Dia 2 kali dalam separate table. Okay, sebab ln x kuasa 2 ni tak dapat nak diselesaikan dalam satu table sahaja. So we need another table. Ataupun kalau guna kaedah formula, korang macam buat 2 kali kaedah formula tu. Satu untuk ni, satu lagi untuk ln x sahaja. Okay, so dengan ke-7 example ni, that concludes my video for the integration by part punya revision. So I hope this video is meaningful, okay, dan bermanfaat lah untuk anda study untuk test 1 nanti. Itu sahaja, so bye.